Hai korang, hari ni saya nak share resepi ayam bakar madu. Sedap makan gitu saja ataupun boleh makan dengan nasi panas-panas. Apa lagi, jom kita buat. Untuk buat ayam bakar kali ni saya gunakan ayam bahagian kepak. Untuk ayam kepak ni saya buangkan dulu bahagian hujung atas dan bawah. Saya juga gunakan bahagian dada, belah dua dada. Kelas sedikit pada setiap kepingan ayam supaya rempah menyerap masuk ke dalam isi ayam. Basuh bersih-bersih ayam, toskan dan ketepikan. Seterusnya kita akan sediakan bahan untuk perapan. Seketul halia lebih kurang 3 inci, tumbuk lumat. Halia dah lumat, masukkan 4 ulas bawang putih. Nak senang hancur, masukkan sebiji-sebiji. Jika tak nak tumbuk, boleh gunakan mesin pengisar. Masukkan ke semua bahan dan kisar dengan sedikit air. Halia dan bawang dah agak lumat, masukkan sedikit garam, 1 sudu kecil lada hitam. Tumbuk lagi sehingga lumat. Dah lumat, kaup dan masukkan ke dalam bekas ayam. Masukkan juga lebih kurang 3 sudu besar sos tiram. Lebih kurang 7 sudu besar kicap manis. Satu sudu kecil stok ayam. 2 sudu besar madu. Gaul rata dan ketepikan. Simpan ayam dalam peti sejuk. Perap minimum 1 jam sebelum kita bakar ataupun semalaman. Boleh bakar menggunakan air fryer. Bakar dengan suhu 180 darjah selama 15 minit. Boleh juga jika nak bakar, gunakan kuali. Panaskan kuali, masukkan sedikit minyak. Semasa membakar, guna api sederhana dan bakar sehingga masak. Lebih kurang 7 ke 8 minit. Buka air fryer dan terbalikkan ayam. Kemudian bakar lagi lebih kurang 7 ke 8 minit. Agak-agak ayam pada bahagian bawah sudah masak, kita terbalikkan dan bakar lagi sehingga masak. Supaya ayam masak merata, kita tekan pada bahagian penyambung tulang dan ayam akan rapat pada kuali. Dah pun siap ayam bakar madu. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.